Dalam hadis syafaat menyebutkan apabila penghuni syurga masuk syurga, penghuni neraka masuk neraka. Dalam kalangan penghuni syurga, mereka menghadap Allah, mengatakan, "Ya Allah, kami tidak melihat orang-orang yang dahulu solat bersama kami di dalam syurga." Maka dikatakan kepada mereka, "Pergi ke api neraka dan dapatkan mereka." Maka dikeluarkan sekumpulan manusia yang ramai. Semestinya orang-orang yang beriman, bahkan orang-orang yang solat, tetapi kita boleh faham ada dosa-dosa yang tidak diampunkan dan mereka menjalani azab yang setimpal. Tapi mereka dikeluarkan. Kemudian penghuni syurga menghadap Allah lagi, "Ya Allah, kami tidak mendapati orang-orang yang berpuasa dan seumpamanya." Maka dikatakan, "Pergi, dapatkan mereka." Lihat bagaimana penghuni syurga, mereka saling membantu sesama saudara se-Islam mereka, termasuk dalam kalangan mereka yang dimasukkan ke dalam api neraka kerana kesalahan-kesalahan yang tertentu. Bagaimana pula dengan penghuni api neraka? Apakah mereka saling membantu? Jauh sekali. Bahkan sebaliknya, masing-masing berlepas diri daripada saudara dia sesama penghuni api neraka itu. Bahkan mereka saling menyalahkan antara sesama lain. Dan kemuncaknya, mereka mempersalahkan siapa? Iblis, laknatullah. Apa kata Iblis? "Aku bagi cadangan je. Aku tak paksa pun kamu ikut aku." Lihat bagaimana beza seperti langit bumi antara penghuni syurga dengan penghuni neraka. Semoga Allah pelihara kita daripada azab api neraka.